Samsung Galaxy S26 FE dah dilancarkan, jadi apa bezanya dengan S25 FE tahun lalu? Dan how does it compare dengan siri S26 yang dilancarkan awal tahun ini? So basically kalau anda beli S25 FE tahun lalu, tahun ini sebenarnya perbezaannya adalah minimum. Basically screen sama 6.7 inci Dynamic AMOLED 120Hz. Beza dia dengan siri S26 dan S26 Plus dilancarkan awal tahun ini ialah bezel dia tebal sikit pada bawah dan juga dia punya bezel tak sekata. Jadi dari segi estetik, it might not look as good as siri S26 dan S26 Plus. Pemproses ialah Exynos 2500 tahun ini compared to 2400 tahun lalu dan compare dengan Exynos 2600 pada siri S26. Jadi just a bit more powerful pada last year dan just a little bit less powerful berbanding dengan S26 di awal tahun ini. Selain spesifikasi yang just a bit better, saya rasa lebih kepada perisian again, iaitu pakai One UI 9 berasaskan Android 17. Masih lagi banyak ada Galaxy AI, contohnya macam Call Assist, Writing Assist, beberapa ciri untuk suntingan gambar dalam Samsung Gallery. But ciri yang mungkin lebih menarik ialah dipanggil sebagai My Fan Cam. Kalau anda ingat dekat Z Fold 8 dan Z Flip 8, ini ciri yang paling popular pasal daripada video anda ambil secara mendata, AI ini akan boleh pilih subjek dalam video tersebut, hasilkan fan cam macam banyak fan cam yang orang hasilkan untuk artis K-pop. Jadi kalau anda fikirkan, saya tak mampu lah untuk beli Z Fold 8 dan Z Flip 8, tak perlu risau pasal ciri yang sama kena boleh dapat pada S26 FE. Kamera masih sama 50 megapiksel ultra lebar dipadankan dengan 12 megapiksel untuk ultra lebar dan 8 megapiksel untuk telefoto. Untuk swafoto pula masih lagi 12 megapiksel dan kemudian bateri 4900 mAh dengan pengecasan 45 watt. Macam saya katakan kepada anda, dari segi perbezaan dengan S25 FE last year, tak banyak beza. Tapi yang banyak beza mungkin pada harga. Tahun ini ada 3 skru dilancarkan, 128GB, 256GB dan 512GB dipadankan dengan 8GB RAM. This year patutnya harga asal dia bermula dari 2899 meningkat ke 4099 depending on SKU. Tapi interesting enough, kalau anda beli peranti ini pada peringkat awal, harganya bermula pada 2499 untuk 128, kemudian 2799 untuk 256GB. 512GB harganya 3399 compared to harga asal 4099. Selain itu, anda dapat juga langganan Google AI Pro 6 bulan secara percuma, nilai dia sekitar RM480. Dan kemudian terdapat beberapa lagi yang kata giveaway akan diberikan oleh Samsung. How does it compare to last year? Untuk Samsung Galaxy S25 FE, get this, untuk 256 last year 3099, mahal. Kemudian untuk 512GB 3699. So technically dalam RM300 lebih murah untuk tahun ini punya version compared to last year. Dan kalau nak bandingkan dengan S26 Plus yang mempunyai size screen yang sama, pemproses just a little bit better dan juga dari segi dia punya telefoto jadi 10 megapiksel yang itu harga dia 6199. So technically tahun ini untuk FE, finally kita boleh cakap yes, untuk S26 FE memang dari segi penawaran, dari segi harga, dia punya value adalah lebih baik berbanding dengan siri S26 dan juga S26 Plus. Jadi tunggu ulasan kami dalam masa terdekat. Jadi itulah dia pandang pertama saya untuk Samsung Galaxy S26 FE tahun ini. Just a little bit of improvement, tapi harga sedikit lebih murah.